ke atas Hazel. Tapi Hazel punya shadow tu basi. Dah basi ke sah? Stay through. Peringkat masih lagi dilakukan. Macam mana ni Pik? Aku dah all in point SRG ni sama lah. Macam mana Tolong kill aku dah all in point serang ni. Ya aku pun all in SRG ni guys. Kau buat macam mana duk? Ini akan cukup sementara menunggu si Kais bersama-sama masuk ke dalam team fight. Weh, Hazel ada ulti tu. Cekai. Potensi untuk masuk. Cekai. Ya Allah. Tidak nampak Cekai. Itulah kau mengantuk lagi ya. Menguap lagi time drama. Daripada Sky. Cekai. Tapi dihilangkan. What a thinking no. Akan menjadi. Ya ke dia mengantuk guys tadi guys. Si Sky. Si adik tu mengantuk tu si adik tu. Lihat 10,500. Hazel kau siapa tu? Memedikan sebenarnya untuk pasukan SRGOG buat Kau tahu tak Sky tu orang kata jungler nombor 1 Malaysia. Kau buat dia macam adik-adik tu. Weh, kata kau mati lagi tu. Ya. Hazel! Ya dia shadow lagi bomok dekat badan Sky tu. Jiwa lagi sumpah. Weh. Debut yang baik untuk mendapatkan nyawa Sky. Ya aku ingat dia tak ada shadow kan kat badan Sky sekali lagi tu shadow. Kim telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Kim tumbang juga dengan Innocent. Dua pemain daripada Hero Esports gugur. King tu nampak korang teruk. Innocent hampir dikejar tetapi hanya sempat untuk Oi. sikit sangat daripada Hazel. Oh ambil. Oi adik. Mula masuk dapatkan Hazel. Ini pula yang Weh, besar untuk pasukan personal nampak sangat personal. Kau bunuh aku bunuh kau balik. Personal tu adik, personal tu. Sanggup dah tahu adik kau memang gila lah. Tapi tu nampak ketara tu dik. Itu memang personal tu. Hanya Aju ni kena gunakan Quad Shadow dan Quad Shadow sangat diperlukan untuk merebutkan Lord. Jadi perkara tersebut sangat menjadi dilema. Terlebih dahulu terlihat Eren. tapi Hazel masuk nak cari bangsa daripada pasukan SRGOG. Yum telah ditumbang kali Kosei. Storm masih cuba untuk mengeluarkan dia belakang ada namun Krem Immortality telah pun dipecahkan sebentar tadi. Lompatan cuba untuk dilakukan namun Hazel dapatkan Krem. Namun dapatkan Krem. Innocent dah tadi Immortality tapi shutdown. Bodoh ni end terus bomok. Macam mana team fight tu boleh menang tu? Berlawan dengan satu. Bukan mudah untuk Stormy sekarang ini. Macam mana nak pastikan Crystal dia tapi Stormy. Tak boleh. Boleh. Stormy tak buat apa. Stormy tapi Stormy yang sekarang dah hilang di tengah game. SRGOG. Gila siap Hero Esports sumpah. Tak macam mana team fight tu boleh menang guys. What a thinking tu.